Okey, LPPSA telah keluarkan garis panduan baru untuk galakkan pemilikan rumah. Ini berdasarkan Belanjawan 2026, inisiatif Belanjawan 2026. Yang pertama, skim pembiayaan perumahan muda SPPM beri peluang pelanggan LPPSA yang berumur 30 tahun ke bawah untuk memiliki hartanah. Tempoh pembiayaan adalah sehingga maksimum 40 tahun dan tempoh permohonan lanjutkan sehingga 31 bulan Disember 2024. Jadi, kepada siapa yang bekerja kerajaan, ini adalah peluang keemasan anda, terutamanya yang bawah 30 tahun, peluang keemasan anda untuk apply skim pembiayaan perumahan muda. Yang kedua, had kelayakan maksimum pembiayaan LPPSA dinaikkan sehingga 1 juta, dulu 750. Peningkatan kelayaan bagi kakian sektoral selaras dengan pelarasan gaji dan juga peningkatan harga pasaran hartanah. Pelaksanaan dijadualkan awal suku keempat 2026 tertakluk kepada kesediaan dalam sistem LPPSA. Ini kena tunggu lama sikit lebih kurang setahun. Tapi kita tahu dia akan naikkan. Hebahan mengenai akan dikeluarkan sebelum inisiatif berkenaan dilaksanakan. Okey. Yang ketiga, penambahbaikan syarat pembiayaan kedua dengan membenarkan permohonan pembiayaan kedua tanpa menyelesaikan pembiayaan pertama tertakluk kepada had kelayakan baki pembayaran. Dulu, kalau nak dapat pembiayaan kedua LPPSA untuk baki je, kena selesaikan pembiayaan yang pertama. Sekarang tak perlu tapi masih tertakluk kepada had maksima yang ditetapkan. Contohnya, had maksima anda 1 juta dan anda guna 500,000 untuk rumah pertama. Nak apply yang kedua, had maksima tetap 1 juta dan bakinya adalah 500,000. Okey? Dulu anda kena selesaikan yang 500,000 yang pertama dulu, baru boleh apply untuk rumah kedua, yang guna untuk kuota rumah kedua. Sekarang tak perlu. Okey? Meningkatkan akses pembiayaan dan menyediakan fleksibiliti penggunaan kelayakan pembiayaan dengan membenarkan pelanggan memanfaatkan baki kelayakan untuk pembiayaan kedua tanpa perlu melangsaikan pembiayaan pertama. Yang ini juga dijadualkan suku keempat 2026 dan hebahan yang tentangnya akan dikeluarkan sebelum inisiatif berkenaan dilaksanakan. Okey? Jadi, apakah implikasi perubahan inisiatif ini kepada pasaran hartanah? Anda akan nampak yang sekarang kalau hartanah tu lebih ramai boleh beli jadi kerajaan nak galakkan pemilikan rumah. Yang kedua, apabila peluang ini terbuka, lebih ramai penjawat awal yang boleh beli. Anda ingat pemaju akan kurangkan harga hartanah ke tak? Tak kan? Anda ingat kalau saya sekarang ni saya nak jual rumah saya, adakah saya akan kurangkan harga? Tak ada kan? Adakah harga pasaran hartanah, rumah yang anak nak beli tu akan turun? Tak ada kan? Sebab mereka dah faham, mereka dah tahu skim ni akan ada dan mereka akan tunggu. Yang boleh tunggu. Yang tak boleh tunggu, ini peluang keemasan anda. Okey? Siapa yang ada skim pembiayaan perumahan muda, ini peluang keemasan anda. Kalau anda betul-betul tengah cari rumah, ada je banyak yang di luar sana. Banyak yang tak perlukan modal. Okey? Boleh je beli 500,000, bawah 500,000 ada landed. Bawah 500,000 ada rumah WIP. 500,000 ada rumah Selangorku. Di mana saja anda berada, ada peluang untuk anda. Okey? Jadi, dengan pelaksanaan inisiatif ini akan memberikan satu dorongan, galakan kepada yang belum ada rumah dan tapi masih perlukan rumah. Yang kedua, mereka akan berikan galakan juga kepada yang nak jual tapi sampai sekarang tak boleh jual. Untuk turunkan harga. Kalau anda betul-betul nak jual, turunkan harga. Okey, kalau anda boleh tunggulah sampai suku keempat tahun 2026. Walau bagaimanapun, ini adalah berita yang baik untuk semua penjawat awam. Okey? Jadi,
Dengan itu saja, saya Kenny dari Hikayat Hartanah. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.